Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, saya akan share dengan tuan-tuan dan puan macam mana saya nak buat resize video daripada saiz yang besar menjadi saiz yang kecil tanpa mengubah kualiti. Okey. Contohnya, okey, saya ambil video daripada rakan kita dalam grup kita ni. Okey. Video dia ni 149 meg. Okey, 149 meg. Okey, kita tengok video dia. Okey. Right. Kenapa masih salah? Itu kualiti dia. Baik. Daripada 149 meg ni, kalau kita nak send dekat WhatsApp ke mana-mana ke, agak leceh juga. Selalunya apa yang saya buat ni, bila saya nak buat tunjuk draft, so tunjuk video draft kepada orang ke, okey tak video ni, okey tak. And bila kita dah selesai video ni, bila kita dah selesai video tu, dah tunjuk draft, barulah kita gunakan yang high quality. Kalau macam 149 meg ni, kalau kita upload dalam YouTube, Facebook, okey, sebab kita dapat high quality. Tapi kalau 149 ni kita letak dalam Facebook, dalam WhatsApp, kita nak tunjuk sebagai draft, sebagai contoh sampel, agak leceh. So macam mana kita nak kecilkan? Okey. Dalam WhatsApp kita hanya boleh terima 16 meg saja. Okey, first kali saya kena download, nama dia Handbrake. Ni dia. HANDBRAKE. Okey, enter. Okey, nampak Handbrake open source video transcoder. Inilah dia. Okey, klik ni. Alright, dah akan buka website macam ni. Nampak ada button merah ni, download Handbrake 1.11 yang ni. Software ni adalah software yang kena install di komputer ataupun laptop. Dan dia ada juga platform lain. Contoh kalau ada MacBook, MacBook, kalau Windows, Linux ni lah. So Windows ataupun MacBook lah. So tak boleh buat dekat phone, tak boleh buat kat iPhone, Android pun tak boleh. Memang kita install. Alright. Dan dia percuma, it's free, percuma. Download ni, kita install. Dah install nanti akan dapat macam ni, ikon ni. Inilah ikon nanas ni. Double klik ikon nanas ni, akan dah jadi macam ini. Saya buka Handbrake saya lah. Ini dia. Ini dapat kita punya aplikasi tool Handbrake macam ni. First kali apa nak buat? Baik, dekat sini kawasan kiri ni, pilih kat file open single video. Ambil ni. Kalau banyak inilah, tapi kita ambil satu video je. Kita klik satu ni. Klik sini. Cari video kita. Cari video kita yang besar tu. Ni dia draft 3 kan. Nampak dia loading. Nampak. Ini adalah video yang 149 meg. Alright, apa kita nak buat? Bila kita dah upload video kita, pergi dekat sini, ada tab ni, summary, dimension, filter, video. Klik video. Dah klik ni. Pergi dekat kanan ni, quality ni, constant quality ni. Nampak? Default dia, kalau kita buka mana-mana video pun, semua dia bagi 22 RF. 22 RF. Alright. So maknanya kita kena tolak ke kiri, naikkan dia. Macam ni, kalau kiri ni dia dah naik lah. Alright, 27. Tolak 28, 29, 30. Kalau boleh jangan sampai jauh sangat lah. Kita buat anggaran maksimum pun mungkin 32, 33, 30. Okey lah. 29, 28 pun okey lah. Tadi 22, saya pergi ke 28. 28. Itu je. Jangan pergi ke kanan. Jangan pergi kanan. Jadi satu dulu ni, kita ambil daripada 22 ni, yang asalnya 22 default ni. Kita pergi ke 28. 28. So pilih 28. Lepas tu bawah ni save as. Ni. Nak simpan kat mana? Bila dah siap video tu, nak letak pada, saya letak, namakan dia test di desktop. Nampak? Saya simpan dekat desktop. Maknanya bila kita dah yang encode video tu, dia akan simpan di desktop, save as. Alright, selesai sini, pergi dekat atas ni, ada button play warna hijau ni. Ni klik je, start encode. So itu saja. 3 step. Upload video, setting dia kepada konsistensi, ambil 28 ke, 30 ke, 29 ke, 27 ke, and then save dekat mana, lepas tu encode. Itu saja. Alright, so tunggu video saya siap nanti. Video kita dah nak siap. Tengok dia punya progress hijau ni, nak ujung, and settle. Dah siap. Mari kita tengok contoh video saya. Ini draft tadi
Saiz video dia adalah 149 meg. Kita tengok video macam mana. Video dia 149 meg. Tengok kualiti. Aida. Hidup sekitar. Wrong again. Wrong. Alright, okay. Mai, kita tengok video yang sudah di-resizekan. Ini dia, file test. Kita tengok berapa saiz dia. 21. Dah turun jauh tu, 21. Tapi kita tengok video dia macam mana. Sama. Again. So, kita dah boleh gunakan file video ni untuk kita send dalam WhatsApp ke Facebook ke, untuk test lah. At least sebab kita nak buat draft kan. So kita tak ada banyak file besar kita perlukan, semata-mata untuk buat tunjuk macam sampel. Okay, ini salah satu contoh lah kita pakai handbrake. Okay, thank you.